Terima kasih ya. Memandangkan hari ini adalah hari yang apa special. Come closer, dekat-dekat dengan chef. Saya nak masak nasi ulam dengan gulai daging salai jahe. Tahu tak? Siapa dekat-dekat boleh rasa, siapa jauh-jauh boleh bau. Kulit lembu. Ikut belakang sini je. Belakang sini boleh. Jadi orang yang tak nak lama tu boleh nampak. Sini saya, sini serap. Don't block the front part. Okey, jadi tuan-tuan dan puan ya, terima kasih kerana bersama saya pada petang ini ya. Saya tahu jangan duduk dekat sini sayang. Duduk belakang. Here, that's on the side. Yes. Don't block the line. Okey, jadi saya nak memperkenalkan makanan tradisi iaitu nasi ulam dan juga gulai jahe di jahe kulit lembu. Ini tunjang iaitu daging salai. Ya, 3 jenis daging yang saya akan masak bersama lemak cili padi, mangga dan juga terung. Okey, kita masak ni dulu. Alright. Lepas tu baru kita masak nasi ulam. Okey. So pasal Nabi dan ini masukkan semua bahan daging yang telah disalai. Okey. Yang ini keting lembu. Tahu keting? Tendon. Ya. Ini banyak dia punya apa? Collagen. Dia bukan lemak tak? Collagen cakap Melayu apa? Collagen juga. Yes. Siapa nak cantik boleh makan kan? And then ni kulit lembu. Kulit dia. Okay. Cili padi. Buat pedas ke tak pedas? Sikit lah. Pedas, okey. Ni asam keping. Dan kita bubur ayam. Yes. Dan kita level dulu. Ini proses mengecut. Kita kecut dia dulu Kita kecut dia dulu dengan air cili semua. Okey, masakan ni adalah masakan Negeri Sembilan ya. Dia hanya pakai cili padi, kunyit hidup. Itu saja. Dia tak pakai bawang, tak pakai serai, tak pakai. Ini sahaja. Ya. Kita kecut dia sampai dia mendidih. Lepas tu sampai dia melecut ni sayang, kita masukkan terung dan juga mangga. Ya, ini terpulang Kalau ada bibir bulu boleh. Ingat ni, buat macam saya masak di sedap. Ya. Okey. Sementara kita tunggu yang ini mendidih, kita ke sini pula. Okey. Ini adalah bahan-bahan yang kita nak buat nasi ulam saya, iaitu serunding kelapa dengan isi ikan. Ya, tahulah lengkuas, salia, bawang merah, bawang putih. Kita buatlah serunding ikan. Sambal kelapa dia tadi sambal kelapa. Okey? Alright. Yang ini isi ikan. Isi ikan kembung. Ya. Yang ini pun ni apa ni no? Sama. Ikan masin. Ikan masin talam. Ya, isi dia. Yang ini sambal belacan, yang ini udang kering, yang ini budu, ladi hitam, berisa. Okey? Senang. Okey, yang ini pula dia. Nah. Kopis. Ya, daun pegaga, kesum, bawang, kacang panjang, serong, santan, yang this one. No, daun kesum. No. Kesum tak bau pun. Serai. Okey. Ulang pun boleh. Apa ulang yang ada boleh. Okey. Dan ini lagi hitam. Dah.
Patutnya kita bukan kat sini, patutnya kita kat sana ya. Mana tempat ni? Apa? Oh, ASEAN Halal. ASEAN Halal sepatutnya. Ni rezeki awak, saya jumpa saya. Kalau tidak, saya kat sana. Agak-agak yang jangan lupa apa yang chef bagi tahu tu take note. Dia tak masak lah dia pakai order je sekarang. Okey, nasi sejuk. Tengok nasi sejuk. Okey. Adik masukkanlah sumber ni. Masuk sambal belacan. Okey, budu sikit je lah. And then ikan masin, udang kering. Ikan masin. Saya takut masin. Fish. Jangan tahu garam lagi. Air limau. Oh, maafkan ikan. Ni dah hitam Ni hitam tak apa. Ni perisa Okay. Perisa. What is this? Gula Okay. Garam. Tak payah tahu garam. Pasal apa? Pasal kita dah tahu ikan masin, dah tahu udang kering ya. Okay. Gaul dia elok. Ni nasi ulam tahu, nasi ulam. Tahu tak? Okey, untuk pengetahuan pengunjung-pengunjung yang sedang duduk, sekarang chef sedang ajar kita semua untuk masak nasi ulam. Nasi ulam. Resepi nasi ulam daripada chef. Ya. Okey, kita masukkan semua bahan-bahan sayur ni. Ambil video rapat-rapat ni. Rapat-rapat. Pasal ni cantik ni. Untuk pengunjung yang sedang duduk, kalau siapa-siapa nak join, nak tengok demonstrasi masakan ni, boleh bergerak ke depan. Jadi dapat tengok dengan lebih jelas. Betul. Nasi ulam. Resepi dari Chef Ismail juga nasi ulam dan juga daging salai masak lemak. Daging salai. Jangik. Okey, rasa dulu. Oh, yes. Kau garam tak? Belum kau tunyah lagi dah sedap. Cukup ke? Garam masin cuba. Okey, good. Kat luar dapat rasa dulu ya. Dah. Sedap. Sedapnya juga rasa. Ya. Rasa macam nasi kerabu ada. Ya, ada pasal ada budu. Okey dah. Sekejap Chef habiskan ini dulu. Nasi ulam tu dah siap Chef. Dah. Ini santan. Ini gulai lemak lah Pak. Chef punya daging salai dan udang masak lemak. Cili padi. Lemak lada api. Lemak lada garam api. Garam. Chef, kalau hari ni tak dapat rasa Chef punya masakan ni, resepi ni, boleh pergi kedai Chef ke? Boleh. Yang ini memang ada, hari-hari ada. Resepi Chef ni hari-hari ada dekat kedai Chef. Ada banyak mak macam mana? InsyaAllah. Rebung. Mana kat tadi? Dia je kembang tu. Rebung. Rebung. Ni apa ni? Jadi kalau tak dapat rasa ataupun hari ni rasa macam tak cukup, Chef, hari ni kita bagi Chef bagi seorang sikit lah kan. Kita boleh berkunjung ke restoran Rebung. Mak tu tinggal. Pakcik bagi, atuk bagi tinggal. Nah. Capai sikit-sikit lah ya, boleh? Boleh. Siapa jangan gaduh, ada lagi sini. Ada lagi pinggan. Nanti YouTube first. Daging salai sekali? Sekali, kita sekalikan ya. Dia makan daging. Tunggu sekejap. Okey,
Okey, dua resepi daripada chef kita pada hari ini dah siap. Kita boleh rasa air tangan chef hari ini sangat-sangat istimewa. Di KL Park Festival kita dapat rasa air tangan chef yang sangat-sangat special. Nasi ulam dan juga daging dan tunjang masak. Kulit lembu. Oh, okey, kulit lembu. Kulit lembu. Yang lain semua keliling-keliling meja ni dah biasa rasa kulit lembu ke? Belum. Mesti dia sangat-sangat excited tak dapat rasakan di air tangan chef pada hari ni. Ya. Okey, rahsia memasak adalah kena tak ada apa rahsia, kena rajin. Kena rajin aja. Kalau malas, memanglah kita tak masak. Saya faham kadang-kadang dengan keadaan kita sekarang, keadaan kita dah hujung-hujung ni, tinggal seorang, memang susah nak masak. Ya. Tetapi kalau kata terpaksa masak, ini adalah bahan makanan asli yang hampir pupus. Maknanya orang jarang yang membuatnya. Tapi sekarang ni banyak promosi pasal salai kan. Tapi kata orang tu, resepi ni mengikut keluarga, ikut family. Ada yang sudah tahu bawang halia, ada yang sudah tak baca bawang halia. Kita tak boleh kata, oh mana masak lemak tu tadi, mana tu halia, mana tak bawang. Kita tak boleh cakap macam tu, pasal itu nenek moyang ni nak gunakan dulu. Jadi masa nenek moyang saya dulu, kita tak pakai bawang, hanya pakai kunyit hidup, cili padi, garam kasar, asam petik, santan, kecut dengan air. Dia gula lemak ni, dia tak semestinya dia pekat tau. Dia kalau pekat sangat tu bukan gula lemak. Gula lemak tu kena ada air macam ni. Wah, cepat. Ni baru dia gula lemak, bukan pekat sepekat-pekat. Dan kalau dia kalau kena kuning macam ni, tak boleh kalau orange. Kata orang tu, ada orang tu dia alah cili padi, tak boleh macam cili padi, bolehlah guna cili merah. Jadi warna dia akan jadi orange. Okey? Ini makanan orang asli betul bang. Dulu-dulu punya, saya masih lagi dapat rasa tahun 60-an, datuk saya dia dia jemur, dia kulit lembu ni dia akan bakar dan kikis tau. Dia kikis, lepas tu dia masak. Kulit lembu dengan tunjang ni penuh dengan collagen. Collagen ni nak mendapatkan awet muda, makan collagen. Kan collagen buah-buahan, collagen daripada binatang. Ini collagen daripada binatang lah. Nampak ni Tapi saya pun heran juga lah, tak tahu macam mana. Mungkin masakan gula lemak cili padi ni dia ada dia punya aura lah. Orang Nepal di Sembilan tu dia pandai masak. Saya pun heran. Kawan lain masak boleh, tapi lain macam saya lah. Saya orang Nepal di Sembilan, so masak kari tak boleh, tak sama dengan orang ini. Boleh masak tapi dia tak sama. Macam gula lemak ni saya buang-buang jadi. Pasal dia ni ada spirit lah. Ini ada dia punya apa? Dia punya apa tu? Tak aroma kan? Air tangan. Bukan. Ada hantu dia. Apa? Saka ni banyak ni. Saka. Kan kalau orang Melaka dia boleh masak sepedas. Kalau orang Selangor buat sepedas tak jadi, tapi tak ada dia punya lengkok, tak ada. Jadi macam kita orang Nepal suruh masak nasi dadar, mampus tak jadi tak. Betul tak? Okey ni nampak ni bangun nak cucu, bangun cucu kau tolong kan. Kan nampak boleh ni kan. Ini tunjang.
Ini ketik lembu. Kalau pergi apa kedai Minang dia jual kan? Minang. Ini ketik. Yang ini daging. Mana kulit lembu ini kulit lembu. Saya kecil-kecil dulu hidung lembu pun saya makan. Ini kulit dia. Kulit lembu. Okey, dia ada masak dulu di lembu ni, tak tunggu lagi sayang. Okey. Apa lagi cerita-cerita kita dah? Siapa nak makan bangun? Kalau dah habis jangan datang sini. Dia tak nak lah. Dia kata orang macam makan. Dan JJ saja tak ni. Tak nak dia orang tak bangun. Dia tak Aduh, nak. pandai lah tak boleh. Tadi jumpa lah saya. Tak apa lah. Saya ni balik pada luar negeri, lepas tu di Melaka, jet lag. Semua ambulans tu standby. Jangan minta je. Oi, standby. Dia, okey. Jadi inilah dia rupanya masakan yang kita ada jual di restoran Berempung. Terima kasih lah Kak. Bagi kita login sikit. Pandai dari Cino buat ni. Kan? Kalau dia tahu ni dah buat lama dah ni. Aduh, ini dah rahsia dia Kak. Kono kodek, kono masak, kono lomak. Tu gulai lomak. Jangan tak terasa-rasa. Buat dan balik ke dalam rumah. Rasa pakai hantu gulai kodek. Dicarut, betul tak dulu-dulu? Asam tak ke mana, garam tak ke mana, apa hal kau? Tu sebab Pandanya kalau tahu rebung boleh ke macam ni? rebung boleh tahu. Rebung masam selalunya. Rebung yang halus-halus. Rebung madu. Rebung boleh bermadu Kak, orang jangan bermadu. Mampus dia bunuh kan. Faham tak? Apa khabar yang berangkat tu tunggu apa? Joget malam ni. Topek ya Allah, ya Tuhan, kesian dia juga. Joget lah tu. Menari malam ni ada ronggeng. Malam kan saya dekat Melaka tu macam ni. Semalam saya kat Melaka, kita pecah rekod Malaysia rekod 50,000 onde-onde. Kita tak punya onde. Orang Melaka, Telepon 50,000. Mampus dia buat sikit, dia buat satu je. Ayam tua masak dengan rebung sedap tak? Ayam tua masak apa pun sedap tak? Orang tua dia masak. Betul tak ni? Ayam tu kan nak buat apa jalan, tapi orang tua dia suruh masak. Tahu rebung boleh juga Adik jangan jauh ni, nanti kena juga dah jalan dah kat sini kan. Kau rebung. Puan orang mana? Orang Bombak. Orang KL. Mana ada orang KL sini? Yang Ahloy tu orang KL. Saya KL dalam Melaka. Saya Singapura datang KL, duduk KL. ke Singapura. Kat mana bukan tu? Transit. Keranji. Okey. Tengok ni, kena lomak ni cantik kan? Tunggu tahu tak bentuk lagi dah. Saya tak tahu serai ni. Kalau pakai garam bukit tak? Jangan jadi orang bukit Kak. Kita sama dengan LCC. Bandu. Di bukit gagak oi. Susah. Tak kisahlah asal dia masin cukup dalam bukit ke, laut ke, asalkan dia masin. Okey. Saya tak kisah. Masak ni memang saya tak ada specific salt and cuma tu marketing tak. Dia nak jual barang dia kata orang bukit bantu. Saya daripada kecil dulu makan garam di musim sekekek. Dia cak burung. Tahu tak cak burung tu? Cantik dia, ya Allah, bukan nak puji diri kan? Cantik kejadian dia. Cantik Kalau seperempuan buat menantu tak? Boleh lah. Buat maju pun. Maju lah. Kita masak apa Yang tu tak payah masak, aku masak. Kita masak rebung madu tak apa.
Hai.